Bahaya perempuan narsistik. Nama aku Farid. Aku kahwin dengan perempuan yang semua orang cemburu. Cantik, pandai jaga imej, penuh dengan kata-kata positif. Dekat Instagram, dia buat thread nasihat rumah tangga. Dekat rumah, dia tak pernah nasihat aku pun. Dia kawal aku. Dia tak marah kalau aku lambat balik kerja. Tapi malam tu, dia tidur menghadap dinding. Bila aku tanya kenapa, dia cuma jawab, tak ada apa-apa. Saya okey je. Tapi seminggu dia tak bercakap dengan aku. Dia tak pernah larang aku jumpa mak aku. Tapi setiap kali lepas aku balik dari rumah mak, dia akan termenung kat dapur. Tak makan, tak minum. Buat anak menangis. Bila aku tanya, dia cakap, saya rasa macam tak penting dalam hidup abang. Dia tak pernah minta apa-apa. Tapi setiap kali aku beli barang untuk rumah, dia akan cakap, kalau abang sayang saya, abang takkan fikir dua kali. Dia tak cakap kasar. Tapi dia cakap benda yang buat aku rasa bersalah nak hidup. Narsistik. Itu perkataan yang aku baru tahu lepas aku jumpa psikologis. Rupanya, selama ni aku bukan kahwin dengan isteri, aku kahwin dengan perangkap. Dia pandai. Dia tahu nak buat orang nampak dia mangsa. Kalau aku bersuara, dia akan menangis. Dia akan peluk anak. Dia akan post status. Isteri pun manusia. Tapi tak semua orang nampak. Orang akan kecam aku. Farid tu tak reti bersyukur. Dapat isteri macam tu pun nak salahkan. Padahal orang tak tahu. Aku dah lama hilang. Satu malam aku jatuh. Perut aku pedih. Sakit sampai menggigil. Aku baring atas lantai bilik air. Minta tolong. Dia berdiri kat pintu. Pandang aku. Dia cakap, kenapa abang suka sangat drama? Gastrik aku teruk. Aku pernah kena dulu. Tapi kali ni lain. Dia tak tolong. Tak bagi ubat. Tak hulur air. Aku merangkak keluar. Dalam peti ais, tinggal satu benda. Jus Golej. Dulu mak aku bagi. Dia buang banyak, tinggal satu. Aku minum. Ada temulawak, herba yang bantu perut aku dari pecah. Dalam badan aku masih bergolak. Tapi sekurang-kurangnya aku boleh bangun. Aku pandang cermin. Aku tengok mata aku sendiri. Dan malam tu, aku buat keputusan. Aku keluar dari rumah yang penuh cinta, tapi racun. Perempuan narsistik tak perlu tampar kau untuk hancurkan kau. Dia buat kau rosak dari dalam. Dan kau pun tak sedar. Kau kenal orang macam ni? Tag lelaki yang masih hanyut cinta sebelum terlambat.